Saya adalah aktivis masyarakat yang bergerak secara solo tanpa mewakili mana-mana NGO yang mempunyai jiwa besar tetapi kerdil untuk menyelesaikan isu-isu kepada mangsa Along. Saya hanya menggunakan email untuk menyelesaikan masalah terjerat dengan Along. Dengan rasa rendah diri, saya memohon kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk membantu saya untuk menyelesaikan isu rakyat Malaysia yang dalam ketakutan dan tidak selamat apabila mereka diugut tiada perlindungan oleh mana-mana agensi kuasa. Ada antara mereka yang membuat laporan polis tetapi pegawai penyiasat tidak mahu merakam percakapan dan tidak mahu mengambil isu ugutan oleh Along itu sendiri. Kemudian saya menyelesaikan masalah Along ini dengan membuat tekanan kepada pihak polis ataupun PDRM dengan menggunakan email. Dan saya panjangkan aduan-aduan ini kepada Ketua Polis Daerah, Ketua Polis Negeri, Ketua Polis Negara, Kementerian Dalam Negeri dan juga Majlis Keselamatan Negara. Kenapa saya hantar email juga kepada Majlis Keselamatan Negara? Sebab saya tahu Majlis Keselamatan Negara juga ada satu agensi yang memastikan rakyat Malaysia selamat, tidak dalam ketakutan. Saya berharap Majlis Keselamatan Negara membantu saya, seorang insan yang kerdil, yang tiada siapa-siapa di belakang saya untuk menyelesaikan isu rakyat yang dalam ketakutan, sentiasa mendapat ugutan, yang mana satu agensi keselamatan yang sepatutnya melindungi mereka tidak menjalankan tugas dengan amanah. Pengalaman saya untuk menyelesaikan isu Along ni banyak dugaan yang perlu saya tempuh. Tapi alhamdulillah kejayaan demi kejayaan telah saya cipta. So sekali lagi saya menyeru kepada Majlis Keselamatan Negara melihat kepada isu ini yang mana rakyat memerlukan pembelaan, perlindungan. Rakyat sekarang berasa tidak selamat dengan pelbagai ugutan oleh sindiket-sindiket Along. Saya yakin dan saya pasti bahawa Majlis Keselamatan Negara MKN dapat membantu rakyat Malaysia yang dalam ketakutan, yang dirinya tidak berasa selamat, sebab itu adalah hak mereka untuk mereka berada dalam keadaan selamat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada MKN memberikan perhatian kepada isu yang cuba saya nak angkat kerana ia adalah penting untuk keselamatan rakyat Malaysia itu sendiri.